Mesti ada yang terfikir, perlu ke pasang partition ni dan kenapa kena pasang partition? Dengar video ni sampai habis. Perasan tak kenapa zaman sekarang ada orang dah mula pasang partition dekat rumah, especially rumah-rumah yang high rise. Kalau you all perasan, diorang punya dapur dengan ruang tamu direct terus nampak. Tetamu datang rumah kita, if in case tak ada partition, direct terus dapur ke ruang tamu, mesti tak nak kan diorang terus datang dapur. Bila ada partition, diorang nampak beza, oh ini dapur, jangan pergi dulu, diorang akan duduk dekat ruang tamu, easy dekat situ kan. Okay, itu yang first. Yang kedua pula, bila kita masak-masak kat dapur belum siap tapi dah ada bau, kita tak nak orang terus nampak apa kita buat ataupun terus ke dapur. Betul, bagusnya bila ada partition ni, diorang akan macam tahu, okey, itu bahagian makan, itu bahagian tempat masak. Diorang kena tunggulah, tak ada orang terus terjah terus intai-intai. Privacy ada kat situ. So nampaklah beza fungsi antara ruang tamu dan juga dapur kita. Dan yang ketiga, of course lah you all, bila kita dah masak-masak, dah bersepah-sepah kat dapur tu, malu kan kalau orang tengok. Bila ada partition ni, bagus je kat situ, kita boleh sorok. Boleh sorok, jadi orang tak nampak. Air-air kita tertutup dengan adanya partition. So nak dapat kontes ataupun offer dengan 3-in-1, you all boleh pergi follow Rumah Hijau kita sekarang.